Ramai orang cakap kata aku sanggup mati untuk anak. Tapi bila kita mati untuk anak sebenarnya kita mati lah. Rugi. So bila kita mati rugilah. So you Isteri jadi janda kaya. bila you mati you cannot do anything. Tapi bila kita cakap kata Ubah sikit. kita Tukar ubah sikit. Kita tukar sikit. This is how kita We play nak around with our ubah mindset ubah sebenarnya. mindset kita dengan Betul. perkataan kita. Dengan kita cakap kata aku sanggup hidup untuk anak. Hari ni kita borak-borak gelak-gelak lagi dalam sesi podcast kali ke-5 dah. Alhamdulillah. Dr. Azimah dengan Dr. Fazli memang suka share. Kira kali ke berapa? Dr. Azimah yang penting confident. Yang penting confident. Yang penting confident. Okay. Dr. Fazli dengan Dr. Azimah memang sangat suka share dengan you all. Tak kisahlah kan tengah live ke dalam YouTube ke, sebab kita memang share dengan harapan seorang ataupun satu pasangan yang dengar pun dah dapat pengalaman dan pengajaran yang baik dari sesi perkongsian ni pun kita orang dah syukur sebenarnya. So tajuk apa hari ni? Sebelum tu nak tanya Dr. Azimah, doktor perubatan. Dr. Azimah Doktor Family Medicine. I am Doktor Perubatan Kesihatan Wanita, merangkap sex and couple therapist. So I banyak bantu kesihatan wanita, kesihatan rumah tangga, kesejahteraan, kesihatan seksualiti suami isteri. Okey. Dan Dr. Fazli pula adalah doktor perubatan yang mana Dr. Fazli memang fokus untuk merawat kesihatan lelaki. Jadi siapa-siapa yang ada masalah kesihatan lelaki, insya-Allah Dr. Fazli boleh bantu. Okey. Jadi hari ni kita nak bincang pasal apa sebenarnya? Jeng. Couple goal. Semalam Spain dapat 1-0 kan lawan kan? Siapa tengok FIFA World Cup semalam kan? Yang tu gol untuk football, untuk permainan bola sepak. Gol kan? Tapi apa pula dengan kita sebagai suami isteri? Okey. Macam mana? Kalau kita sebut dari segi couple goal, kita ada beberapa benda dalam hidup sebenarnya yang kita nak capai. Sama ada kita orang perseorangan, sama ada kita family. Jadi kita ada 4 sebenarnya. 4 yang utama. Yang pertama, sebagai satu pasangan, kita kena ada matlamat yang sama dalam bidang spiritual. Contohnya apa? Bila Dr. Fazli, Dr. Azimah, dua-dua orang adalah Muslim kan, orang Islam. Jadi of course lah spiritual kita, agama kita. And then yang kedua, goal untuk kewangan. Minggu lepas punya tajuk kewangan. Minggu lepas, confident je minggu lepas. Minggu lepas sebenarnya. Okay. And then yang ketiga, goal dalam bentuk rumah tangga. Dan juga relationship yang relationship. Okay. And then yang keempat adalah goal dalam kesihatan. Okay, bagi you all yang dah tengok kita orang punya video minggu lepas, podcast minggu lepas yang mana Dr. Fazli dengan Dr. Azimah pergi buat stress test sebenarnya. Pernah dengar tak stress test? Bukan yang marah-marah stress tu, bukan. Bukan. Stress test ni bermaksud benda apa tu? Test yang untuk menunjukkan ataupun nak measure, nak mengukur kegagahan jantung kita menahan latihan-latihan yang luar tabi'i. Okey, jadi apa yang Dr. Fazli, Dr. Azimah buat, kita orang dah masuk umur 40. Jadi apa yang kita buat adalah kita nak tahu tahap kesihatan jantung sebenarnya. Sebab dalam stress test tu kita kena berlari ataupun berjalan dengan laju di atas treadmill untuk kita bagi beban pada jantung. Betul. Okey, jadi alhamdulillah. Kalau tengok ni Dr. Fazli dah tak ada rambut kan. Jadi macam orang cakap kata, okey, positif stress test je, negatif stress test, jadi kita botakkan rambut sebagai tanda bersyukur. Pakar cakap dah, kalau negatif bermaksud jantung sihat.
Tapi kalau doktor pakar tulis dalam laporan kita stress test positif, yang bermaksud tu sedih tu. yang tu tak best Tak bagus kalau sebab doktor pakar kata positif. mungkin tersumbat jantung anda, mungkin saluran makin mengecut. Kalau tengah TTC, tengah nak baby, kalau positif tu Memang happy lah kan. Tapi kalau terbalik. stress test kalau kita buat, kalau kata positif itu adalah bad news sebenarnya. Okey, tapi bila kita ni kan, ada ke orang yang umur muda yang ada sakit jantung? Dr. Fazli 15 tahun jadi doktor. Paling awal Dr. Fazli pernah jumpa patient umur berapa? Sepanjang pengalaman Dr. Fazli, yang paling muda yang kena sakit jantung, Dr. Fazli dapat budak 25 tahun. 25 tahun, memang aktif, bersukan, apa semua benda. And then, at the same time, isap okok jugalah. So, pada masa dia masuk ICU jantung tu, actually, kita tengok dia punya ECG dia tu, memang penuh. Memang dia panggil massive myocardial infarction. Maksudnya kalau tengok dalam ECG tu dia ada 12 lead kan. Jadi 12 lead 9 lead tu jadi semua memang 12 lead tu memang semua lead tu ada perubahan. Wow. Jadi macam wow. The survive tak dia? The fact that they survive. Oh, survive. Dia berjaya recover and then boleh cabut saluran pernafasan apa semua benda, itu adalah peluang kedua lah untuk dia. Jadi untuk Dr. Fazli sebenarnya banyaklah memberi pengajaran sebenarnya pada Dr. Fazli. Even yang Dr. Fazli ada jumpa jiran kita kan, jiran kita yang lama tu, yang mana kematian anak yang masih lagi muda sebenarnya, bawah 40 Sedih tahun. sebenarnya. Bawah Boleh kata 40 tahun jiran kan. Jiran kita orang ni last year meninggal. Kita baru tahu sebenarnya. So kita orang dah Jadi pindah rumah. terkejut lah. Kita ingatkan macam accident ke apa ke. Rupanya dia cakap kata meninggal sebab sakit jantung. Jiran kita orang tu baru umur 35. Anak dia 4 orang. So 9, memang very 7, bad lah. 5, 2. Okay. Tak boleh kalau ingat bila tinggalkan anak 4 orang halus-halus tu, rasa dah sebab dah kita sebagai mak ni. Sebab bila ayah 35 tahun, mak pun lebih kurang umur 33 tahun dah jadi balu muda. Ya Allah, kesian. Lepas tu anak-anak lah kecil lagi kan. Jadi macam agak ni lah. Sedih. Jadi sebenarnya apa yang kita perlu buat untuk jaga kesihatan ni sebenarnya? Okay, the fact that dia punya cara dia senang je sebenarnya. Senang. Tetapi yang mana yang senang itulah yang memang susah untuk orang nak buat sebenarnya. Kalau Dr. Fazli sebut kan apa yang kena buat, tak seksi langsung, tahu tak? Ya, Tak boring gila tau. Boring gila bila kita bercakap pasal couple goal untuk kita nak jaga kesihatan, apa yang kita kena buat, dia sangat-sangat biasa. Tapi yang menjadikan dia luar biasa adalah kita boleh konsisten daripada kita muda ataupun daripada sekarang, kita bermula daripada sekarang, secara luar biasanya kita kena konsisten. Percaya tak? Sebenarnya boring is good. Routine is good, boring is good. Ramai orang setiap hari dia nak macam naik roller coaster tu turun. Lepas tu naik roller coaster, lepas tu turun. Dia rasa macam kalau ada benda yang highlights ataupun benda yang drama lah sebenarnya, drama of the day. Yang hebat-hebat tu macam hebat. Sebenarnya tak. Sebab Let me rephrase it. The problem with drama ni ataupun something yang exciting sebenarnya, bila dia exciting dalam hidup kita, kita akan ada di tempat yang tinggi. Okay. Macam At the same time, bila kita di tempat yang tinggi, kita kena turun. Jadi itu yang menjadikan turun naik emosi tu. Dia roller coaster of emotion, roller coaster of financial, roller coaster of health, kesihatan kita. Jadi benda tu yang kita tak nak roller coaster, especially dalam kita punya kesihatan kita.
Sebab tu kalau macam dalam menjaga kesihatan pun biar kita ada satu baseline yang stabil yang kita buat setiap hari. Sebab bila sakit jantung dia dah jadi macam tu, dia jadi slope. Ataupun kita sedang sakit dada, sakit sangat. Lepas tu kita masuk ICU, kong. Dia, nampak tak maksud Roller Kazimah? coaster, roller coaster. Roller coaster tu turun naik, Turun naik. Kita kalau boleh nak macam tu. Dan sekarang ni we are not talking about health anymore, we are talking about Longevity. Kita bercakap pasal umur yang panjang. Betul. Tapi dalam umur yang panjang tu kita ada kesihatan yang baik. Contohnya secara average umur orang tua dekat Malaysia berapa sekarang? Okey. Dulu 40 tau. Sekarang berapa? Lepas tu naik 60. Terbaru tahun lepas 70. 75 untuk wanita. Kebanyakan rakyat Malaysia 75 untuk wanita, 74 tahun untuk lelaki. Bayangkan di Malaysia. Malaysia akan penuh dengan rakyat jelata tapi berusia 70 surprisingly tahun. kita punya jiran kita Singapura kan 89 tahun. Average umur untuk orang di Singapura. So Malaysia pun dah tak jauh dah, 74, 75. Ini menunjukkan meaning that Badan Kesihatan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia menjalankan kerja yang sangat bagus. Ya, betul. Satu. Untuk memanjangkan hidup kita. Tetapi isunya ramai yang bila dah masuk 60, ramai yang dah ada banyak penyakit, ramai yang dah tak boleh berjalan, ramai yang sakit lutut. Kementerian Kesihatan dah buat kerja dengan betul. Apa yang kita boleh bantu lagi Kementerian Kesihatan untuk kita menjadi rakyat yang berkualiti dengan keadaan umur kita yang makin bertambah tu. Kita tak nak jadi beban. Betul tak? Kita umur 50, lepas tu kita berada di atas katil mengalami stroke. Sampai umur? Berak dalam pampers. Sampai makan umur sampai umur 80 tahun. Bayangkan 30 tahun anak-anak yang kita sayangi itu terpaksa take care of ourselves. Dan kita pun tak nak kan. Kita pun tak nak. Orang tengah basuh berak kita tahu. So kita pun tak nak untuk jadi beban macam tu. Tapi kita tak ada pilihan. Dan orang yang terdekat dengan kita tak ada pilihan. Jadi tak nak bayang kalau kena basuh berak. Jadi bila Dr. Fazli dengan Dr. Azimah, bila kita dah buat rawatan untuk kesihatan suami dan juga isteri ni, Dr. Fazli kesihatan lelaki, Dr. Azimah kesihatan wanita. So kita tengok dekat sini, bila sebut kesihatan lelaki, bila sebut kesihatan wanita, sebenarnya bukannya kita fokus pada kawasan tu saja, tapi kita fokus pada kesihatan secara menyeluruh. Jadi apa yang tips yang simple tadi untuk jaga kesihatan, ada 3 je. Ada 3 je benda yang simple. Yang pertama, kita kena jaga makan minum kita. Kurangkan processed food. Kurangkan. Makan real food. Banyakkan bergerak dengan kita bersenam. Swimming. Naik bukit. Anything untuk kita ni. Even ada kajian pun dia cakap kata, kalau kata berjalan, bukan berjalan, kalau kata kita exercise saja pun, contoh dalam sehari kita exercise setengah jam, tapi for the whole day kita duduk je atas kerusi, that is not good juga sebenarnya. Sampai ada yang kajian dia cakap kata, kalau boleh dalam setiap jam tu kita kena bangun, kita kena bergerak. Betul ogak. Jadi setiap jam tu kita bangun, kita stretching sikit, berjalan sikit dalam 2-3 minit, and then you can continue with your work. Dan yang last sekali adalah tidur. Jaga tidur dengan baik. Dr. Zimah, kalau Dr. Zimah live, selalu Dr. Zimah pesan nak bagi hormon cantik, nak bagi awet muda, nak bagi badan kita kurang tekanan darah. Kan tak naklah sampai 200 kan tekanan darah, which is tidur pukul 10 malam. Amazingly, boleh ke tidur pukul 10 malam tu? Amazingly, mostly rakyat jelata dalam live akan marah. Awetnya tidur doktor.
Kita pukul 10 tengah tengok drama. Pukul 10 kita tengah makan Pukul lepak dekat luar. 10 baru start kereta nak keluar rumah jalan-jalan. Ramai yang cerita dekat Dr. Azimah, respon dekat Dr. Azimah pukul 10 malam is too early for them. Dr. Fajri terang sikit pasal hormon yang mengawal tidur manusia. Okey, bila kita tidur dengan awal, bukan tidur dengan awal lah. Bila kita tidur, badan kita perlukan tidur dalam tempoh masa yang diperlukan. Okey, kita bukan bercakap kita hendak tidur berapa jam. Kita perlu tidur berapa jam. Okey. Minimum kalau boleh 7 jam kita kena tidur. So why? Bila kita tidur 7 jam, masa tidur adalah masa untuk badan kita buat maintenance. Penyelenggaraan. Defragmentation, doktor. Tapi kalau kata kita tidur kurang daripada 7 jam contohnya, seolah-olah orang yang pergi bekerja sepatutnya kerja 8 jam, 7 jam, tapi dia bekerja untuk 3 jam. So of course lah banyak kerja yang tak settle. Jadi untuk badan kita, untuk penyelenggaraan, dia perlukan masa minimum 7 jam hingga 9 jam setiap hari pada waktu malam untuk dia clearkan toksin daripada badan, bantu untuk baiki sel-sel yang rosak, bantu juga untuk recycle balik sel-sel yang dah tua. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita nak pastikan umur kita panjang dan kita sihat. Melatonin kan dia akan keluar bila matahari turun. Bayangkan dalam badan kita ni dia ada macam antena. Macam tu kan, pernah tengok kan butterfly kan? Butterfly ada antena. Dia macam tu. Badan manusia ni bila tak move on ni dengan butterfly. Bila tak ada matahari kan? Bila tak ada matahari, matahari turun, terbenam kan maghrib. Dia dapat feeling. Ting. Badan kita dah keluar So, dah. Hormon tu nama dia melatonin. Melatonin, betul. Melatonin ni dia sangat suka kalau kita dah shutting down, titik turun, relax, tenang. Kortisol tu hormon yang Allah cipta untuk kita buat kerja, jaga anak, kemas rumah, siapkan arahan bos. Yang tu kortisol. Sepatutnya bila matahari dah turun, melatonin pun turun, melatonin pun meningkat, kortisol pun turun, badan kita pun macam tu. Sepatutnya. Tapi dengan hidup sekarang ni yang sangat laju kan. Kita laju and then TV yang 24 jam, itu masalahnya. ada social media 24 hours. Betul. Jadi tak habis 24 jam. Everything, 24 jam 7 days. Even kalau kata social media. Betul. Kalau aku tak tengok Facebook dia nanti aku lupa. Kalau aku tak tengok dia pergi mana esok aku tak tahu. Nanti aku nak cakap apa kan? Macam tak ada maklumat jadi. Seolah-olah kita FOMO lah kan. Fear of missing out. Pernah dengar tak? FOMO, FOMO, fear of missing out ni dia adalah satu term daripada pakar psikologis satu dunia tau, global tau. Kita ada satu research kajian daripada profesor ke Amerika Syarikat pasal FOMO ni. Bukan adik-adik Gen Z je tau. Dulu kita ingat Gen Z tau yang menghadapi FOMO. Tak ada. Atuk-atuk nenek-nenek yang umur 60-an yang menopause, andropause pun menghadapi boomers FOMO lah, juga. millennials lah, Sama Gen je. Z lah. Semua orang ada isu pasal FOMO ni sebenarnya. It's just that kalau dulu exposure kita dengan social media, television tak banyak. Tapi sekarang ni semua di hujung jari, semua 24 jam. Jadi benda tu menyebabkan kortisol kita tinggi, melatonin kita rendah. Lepas tu kita bimbang, anxiety, dopamin. Dulu teringat tau, legenda betul lah dulu. Kalau cerita Doraemon Mana? dulu, cerita Doraemon, Sabtu 7 malam TV 1. Doraemon. Dr. Azimah ingat lagi. Doraemon, Sabtu, setiap 7 malam, setiap hari Sabtu. Seminggu sekali. Tapi masa tu dah lah pukul 7 malam. Maghrib masuk pukul 7.05. Tapi Baloh pula dengan mak ayah. Sebab Sebab
Pergilah semayang tu. Kejap nak tengok Doraemon. Bayangkan anak-anak kita sekarang dia tak ada specific time untuk kartun kegemaran dia orang. Bukan satu episod satu minggu dia orang tengok. Boleh tengok orang kata back to back. Habis As a season marathon. As a marathon. Marathon lah. Habis season 1, season 2, season 3. Macam meriah dan sangat mewah sebenarnya. Tapi tahukah anda perkara-perkara tersebut merembeskan hormon dopamin setiap kali tengok. Yang tu yang kita cakap pasal emotional roller coaster tu. Dia tengok dia happy. Lepas tu cerita habis crash. So dia tengok balik season 2 pula. Naik habis season 2 dia crash. Nampak tak? Emotional roller coaster kat situ. Yang tu dari sudut hormonal dengan a sort of addiction lah kan. Dia suka tengok cerita-cerita macam tu. Sekarang ni kita tengah bincang macam mana kita nak bantu diri kita stick to the routine. Supaya kita tak addicted, tak ketagih dengan emotional roller coaster Ataupun tu. macam ni kita nak baiki. Supaya kita boleh selesa. Mungkin kita dah selesa dengan emotional roller coaster yang up and down tu semua benda. Kita nak kembalikan pada baseline macam sebenarnya. mana kita nak baiki? Supaya jadi tenang sikit. Bagi tenang, bagi konsisten, persisten. Jadi actually dia bermula dengan kecil. Bermula dengan sikit. Contohnya, yang pertama bila kita cakap pasal jaga makan. So macam mana kita nak mula dengan jaga makan dengan baik? Of course lah, cakap doktor saya dah makan hypo lah apa semua benda. Jadi kita boleh mula dengan kalau banyak minum air manis, kita kurangkan. Contohnya 3 kali teh tarik setiap hari. So daripada 3 kali, bulan yang pertama jadikan 2 kali sehari. Bulan yang kedua jadikan sekali sehari. Bulan yang keempat boleh selang sehari. So itu adalah kita buat secara sikit-sikit. Sikit-sikit. Contoh kedua mudah kan. Saya isap rokok 10 batang sehari doktor. Mana ada 2 kotak. Contoh 2 kotak 10 batang sehari. Doktor akan bantu anda turunkan daripada 10 batang kepada 9 batang sehari. 10 turun 9 batang. Untuk seminggu ke? Seminggu ataupun sebulan bagi ke? selesa kan. Dah selesa dengan 9 batang, 8 batang pula. So masa tu Dr. Fazli ke Dr. Azimah tak boleh tetap sebenarnya kepada anda semua. Sebab semua penerimaan badan kita berbeza. Berbeza sangat. Jadi kalau tanya banyak mana, give it a try. Betul. Cuba. Yang masalahnya adalah tak cuba. Kalau dalam sesi terapi kan Dr. Azimah tengok patient macam vaginismus ke, macam masalah menopause ke, masalah TTC ke kan, nak dapat baby susah sebab dia orang tak boleh nak hubungan suami isteri. Memang Dr. Azimah akan ajar step by step. Step by step. Perkataan step by step ni selalu kita ingat untuk kanak-kanak prasekolah kan. A. Lepas tu kat bawah pula macam tu kan, nak boleh tulis huruf A. Tapi sebenarnya kita yang dewasa pun tak jauh beza sebenarnya untuk kita buat step by step semula kepada diri kita. Kan? Don't be too hard or too harsh to yourself. You all boleh je cuba step by step untuk diri sendiri. Contoh seterusnya kita nak bantu anda untuk jaga kesihatan kan. Bersenam contohnya. Macam mana? Dah lama tak bersenam kan? Dah 5 tahun. Doktor saya pernah tahu 5 tahun tak bersenam. Tu pun kena paksa. 5 kena tahun paksa tak tu bersenam. pun macam Dr. Azimah tak nak bersenam awal-awal. So macam mana kita boleh buat? Kita boleh mula dengan as simple as 2 minit saja. 2 minit. Apa yang kita boleh kan? Apa yang kita boleh buat dengan 2 minit? Kita boleh brisk walking. Kita boleh lompat bintang. Kita boleh whatever lah. Nak push up ke anything, tapi bagi masa 2 minit saja. Kalau kata esok rajin nak buat 5 minit, jangan. Teruskan dengan 2 minit, tapi slowly lepas tu kita naikkan. Yang penting adalah 2 minit setiap hari. Kalau selalu siapa yang tengok live Dr. Azimah selalu Dr. Azimah nyanyi kan. Pusing kampung keluar peluh. 5 minit. 5 minit. I really mean it that you can do at your own pace. Kalau macam contohnya anda housewife kan, sibuk kemas rumah, memasak untuk suami dengan anak-anak, jaga baby lagi.
ambil masa 5 minit je setiap hari keluar daripada rumah. Buka pintu rumah jap, bawa je anak kecil kita tu jalan je. Buka kasut, buka selipar, jalan je atas rumput tu, atas pasir depan rumah kita tu for 5 minutes. Matahari, angin, rumput, semua tu Allah dah bagi kat kita free. Ha. Jangan ada dekat tangan. Nampak dia macam grounding tau sebenarnya. Telefon 5 minutes letak tu. jauh daripada badan kita. Cuma it just you and The your nature. activity sahaja. Berjalan, tengok pemandangan, tengok rumput, tengok keadaan sekeliling. So, Dr. Fazli suka 2 minit, Dr. Azimah cakap 5 minit. Tak ada masalah. Yang penting adalah kita boleh konsisten setiap hari kita kena buat. Okay, and then yang ketiga pula yang pasal tidur. Macam mana kita nak bantu untuk tidur awal? Doktor, saya susah nak tidur doktor. Tekanan darah saya sampai 200 ni. Doktor asyik tambah je sampai dah 3-4 jenis anti-hypertension saya. Perindopril, amlodipine. Apa lagi? HCTZ. HCTZ. Tambah lagi apa? Yang mahal-mahal tu. Combination. Macam-macam kan. Doktor ni kan. Kalau ada 100 jenis ubat, takkanlah doktor nak bagi 100 jenis ubat kat korang. Unless lah kalau korang memang nak makan 100 jenis setiap hari kan. Tak best pun dapat banyak ubat. So basically apa yang kita buat adalah kita kena ajar diri kita untuk tidur dengan lebih awal. Kita aim untuk 7 jam setiap hari untuk kita tidur pada malam hari. So macam mana nak buat tu? Sikit-sikit lah. Janganlah pukul 2-3 pagi kita dah tidur. Kita nak mula, okay, start esok aku nak tidur pukul 9.30 malam. Memang confirm tak boleh tidur 9.30 malam. So awalkanlah sikit. Jadi semua yang kita cakap ni adalah kita nak ubah diri kita untuk buat sedikit demi sedikit. Jangan percaya cakap Dr. Fazli. Jangan percaya cakap Dr. Azimah. Percaya pada diri you all. Mula buat. Mula buat sikit demi sedikit. Ada orang kan, bila kita cakap pasal sedikit demi sedikit, atomic habit, lepas tu consistent. Pernah dengar tak pasal compound effect? Compounding effect. Sebab benda-benda yang kita sebut ni adalah hasil resepi kepada ramai orang berjaya kat dunia ni. Tanyalah Tiger Woods ke, Sapok Biki ke. Tiba keluar. Yang Mike Tyson yang suka boxing tu kan. Diorang ni ada satu rutin setiap hari. Bukan satu sebenarnya, beberapa rutin yang diorang buat setiap hari. Yang they never miss. Dia tak pernah miss sebenarnya. Setiap hari. At least ada 3 perkara yang dia akan buat setiap hari tanpa fail. Ni yang kita tengah buat ni lah. Tidur awal, makan, jaga senaman. Simple. 3 benda. Kata nak awet muda, nak lambat menopause, nak hormon cantik. Kan? Kadang-kadang kan ada orang lah. Ada orang yang cakap kata, alah susah lah doktor nak jaga kesihatan ni, apa semua benda kan. Sebab kita bercakap pasal couple goal untuk kita jaga kesihatan sebenarnya. Ni kalau isteri seorang tidur awal, suami tidur lambat, bengkak juga bang. Sebab tu couple goal. Sebab tu kita cakap couple goal. Sebab kita kena suami dan juga isteri yang bersama-sama, bekerja contoh bersama-sama. Suami tak nak dah makan pizza. Bini pula nak makan roti canai. Dia macam tak go tau, tak selari. Jadi apa yang Dr. Fazli nak cakap kat sini adalah kita kena bersama-sama untuk kita saling menguatkan antara satu sama lain. And then ramai orang yang dia cakap kata susah. Jadi kita kena cari sebab. Kita kena cari reason. Contoh bila kebanyakan orang ramai yang cakap kata kita nak jaga kesihatan, bukan nak jaga kesihatan, kita bimbang. Anak-anak kalau kata kita tak ada, siapa nak cari duit? Siapa nak jaga dia orang duduk dengan siapa bila kita mati nanti. So sekarang ni kalau kata kita nak reason yang paling besar sekali untuk orang yang ada anak especially,
Ramai orang cakap kata aku sanggup mati untuk anak. Tapi bila kita mati untuk anak sebenarnya kita mati lah. Rugi. So bila kita mati rugilah. So you Isteri jadi janda kaya. bila you mati you cannot do anything. Tapi bila kita cakap kata Ubah sikit. kita tukar ubah sikit. Kita tukar sikit. This is how kita We play around with nak our ubah mindset ubah sebenarnya. mindset kita dengan Betul. perkataan kita. Dengan kita cakap kata aku sanggup hidup untuk anak. So Kan kita lagi ubah je. harmoni Kan macam lagi tu. macam kita pun hidup, kita pun sihat, kita boleh jaga anak-anak, keep Dan on berbakti paling kepada penting, orang. paling penting kita nak umur 60 tahun kita jadi rakyat yang masih berkualiti, hidup masih berjasa, bukan menyusahkan orang sekeliling kita. Dr. Azman membayangkan Dr. Azman umur 60 tahun, Dr. Azman masih aktif, boleh buat live lagi, boleh rawat pesakit lagi, boleh pergi lagi mengopi dengan kawan-kawan. That is my dreams of having my 60s. Dulu sebelum Dr. Azimah insaf, Dr. Azimah fikir umur 40 Dr. Azimah dah kena ada kencing manis, Wajib obesity, ada kencing manis, wajib ada darah tinggi. lepas tu muka dah kerepok. Like that. Dr. Azimah ingatkan macam tu yang normal. Tapi bila Dr. Azimah belajar pasal longevity kan, pasal kesihatan dan lifespan yang berkualiti ni, lah rupa-rupanya umur 80 pun boleh angkat berat lagi. So maksudnya by 40 years old kita kena buang mindset yang kita kena sakit. Kita wajib sakit. Sepatutnya jangan fikir macam kita kena pegang pada mindset yang aku 40 tahun lebih aku nak kekal sihat. 50 tahun aku masih lagi sihat. 60 tahun lebih gagah, aku masih lagi aktif. Betul? 70 tahun aku masih lagi boleh berjalan sendiri, jaga diri sendiri, makan sendiri. What makes you excited nak bangun esok. Ya. Yeah. Itulah kita punya goal sebenarnya. Itulah goal kita sebenarnya as a human. Kalau Allah nak ambil kita, nyawa kita awal, Alhamdulillah is up to Allah and we never know sebenarnya. Kita tak payah fikir pasal ajal, mati di tangan Allah tu, itu semua hak Allah nak ambil bila. Tapi as a rakyat jelata marhain, kita jagalah. Kan, as simple as 3 perkara tadi. You all boleh terus selalu dengar podcast Dr. Fazli, Dr. Azimah, InsyaAllah. dan kami memang weekly tau buat podcast ni. Memang apa yang kita orang buat, kita orang share, dan selalu kita orang bantu pasangan di klinik lah. Dr. Fazli banyak buat apa dekat klinik? Dr. Fazli memang fokus untuk merawat kesihatan lelaki. Jadi siapa-siapa yang ada masalah kesihatan lelaki boleh berjumpa dengan Dr. Fazli di klinik Ikram Tanjung. Tapi jangan lupa book appointment dulu. Kalau you tak book appointment, Dr. Fazli bimbang, Dr. Fazli mungkin tak ada kat klinik, ataupun masa tu Dr. Fazli tengah entertain pesakit lain. Dr. Azimah pun sama. Dr. Azimah dekat klinik, Dr. Azimah fokus kesihatan wanita. Dan juga paling penting, Dr. Azimah sangat suka untuk maintain kesihatan wanita ni, terutamanya kalau kita dah perimenopause umur 40, 50, 60 tahun, yang sebenarnya kita masih lagi muda pun sebenarnya kalau kita pandai jaga kesihatan luaran dan dalaman kita. Okey, jadi insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Jadi jumpa minggu depan. Bye. Bye-bye.